saya kan berkawan dengan Pak Lee. Saya berkawan dengan Pak Ali. Petang duduk temenong yang di kampung sebelah. Depan saya ramai yang berbaju kurung. Agak-agaknya siapa wakil tuan rumah? Itu dia. Di seberang ke rumah Cik Siti. Ke rumah Cik Siti nak makan Maggi. Saya Gen Z, bukanlah sebarang Gen Z Pak Lee. Niat datang nak minang untuk diri saya. Imo ke kampung Pandan. Niat nak beli buah berangan. Lagi tadi duduk berdepan. Belum pula berjabat tangan. Apa khabar Pak Lee? Siap Pak Lee Ini Pak Lee, kerana adat nak disanjungkan hajat saya nak sampaikan. Inilah Pak Lee. Ni kalau Pak Lee boleh tengok, adalah sikit buah tangan saya bawa. Ni kalau Pak Lee boleh tengok, 5 lauk ni ada maknanya. Ni maksudnya dah lebih kurang dalam 5 hari saya akan berkawan dengan Pak Lee. Saya berkawan dengan Pak Ali. Saya berkawan dengan anak Pak Ali.